sejahtera dan selamat bertemu semula di laman Herbahatku. Hari ni kita bersiaran di Janda Baik ya. Janda Baik dekat Bentong Pahang, tempat orang menanam halia bentong. Kalau anda tengok video saya bagaimana nak tanam halia bentong dalam polybag, dapat 1 kilo lebih ya. Anda boleh tengok balik video saya di laman Herbahatku. Dulu saya dah sharekan dengan anda macam mana nak tanam halia bentong dalam polybag. Okey, dan juga khasiat-khasiat halia bentong. Dan hari ni saya nak sharekan dengan anda macam mana nak buat jus halia bentong bersama lemon untuk kesihatan anda, untuk detox badan anda dan untuk slim badan anda. Okey, formula yang saya sharekan dengan anda ni sebenarnya saya dapat dari kawan saya. Kawan saya tu dia memang badan dia besar sikit lah, overweight sikit. 2 tahun kemudian saya jumpa dia dan saya jumpa dia slim, handsome. Jadi saya tanya dia apa rahsia dia. Dia sharekan dengan saya. Dia kata dia buat jus halia dengan lemon, minum pagi sebelum sarapan dan malam sebelum tidur. Jadi saya dah dapat resepi tu dari dia dan saya nak sharekan dengan anda. Okey, bahan-bahannya simple je. Halia ni lebih kurang dalam 100 gram ataupun setengah tapak tangan lah ya. Sebiji lemon. Dan bawang putih ni option. Kalau anda tak, sebab orang dia tak suka rasa bawang putih. Tapi bawang putih ni dia mengandungi khasiat yang hebat ya. Antioksidan. Samalah macam halia dan lemon. Jadi semua bahan ini anda bersihkan dan anda blend bersama 1 liter air ya. Okey, kalau anda punya blender ni power, kalau power memang hancur semualah ya. Dan anda jangan tapis ya, kerana serat-serat daripada halia bentong, daripada lemon ni memang tinggi khasiatnya. Jadi anda tak perlu tapis ya. Okey, itu dia airnya lebih kurang dalam 200 ml. Anda amalkan ini menurut kawan saya tu. Kalau nak sedap bolehlah tambah honey ya. Sebab orang suka tambah honey. Sesudu atau 2 sudu. Kalau suka boleh juga tambah ais, tapi disarankan supaya minum dalam suhu bilik ya. Jangan biasakan minum ais. Okey, kawan saya dan saya juga amalkan, anda minum pagi 1 gelas sebelum sarapan ketika perut tengah kosong dan juga 1 gelas malam sebelum tidur. Kalau anda amalkan boleh slim ya, dia detox semua badan dan juga untuk kesihatan anda. Anda boleh cuba ya. Seelok-eloknya guna halia bentong yang boleh dibeli di kawasan di pasar-pasar raya, dan kalau nak yang ori boleh beli di kawasan Bukit Tinggi, Pekan Bukit Tinggi. Kalau menghala ke Pantai Timur, anda boleh beli ataupun naik bukit ke Janda Baik, dan di situ juga ada banyak dijual halia bentong yang ori ya. Okey, itu dia dulu perkongsian Kak Syima pada hari ini, iaitu resepi mudah untuk buat jus halia ya. Untuk detox badan, untuk slim badan, untuk kesihatan anda. Gunakan halia, seelok-eloknya halia bentong lah, kerana khasiatnya lebih tinggi, kualitinya lebih tinggi. Dan amalkan pagi sebelum sarapan, malam sebelum tidur. Semoga bermanfaat.
Dan jika anda ada nak komen, anda boleh komen di luar dengan komen. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe, like, share. Bye. Assalamualaikum. See you guys.